Ingatkan ambil medical card ni, bolehlah masuk hospital swasta. Tapi ni kenapa tiba-tiba kena bayar RM300 pula? Cop. Relax. Tu maksudnya plan awak tu jenis deductible. Bukan salah ejen awak. Dan bukan juga awak kena tipu. Deductible ni maksud dia simple je. Katakanlah bil hospital awak sampai RM10,000. Pihak takaful dia akan bayarkan sebanyak RM9,700 dan awak kena bayar RM300 je pun. Dan kenapa kena bayar RM300 tu? Sebab plan deductible bayaran dia lebih murah setiap bulan. Kalau plan premium yang full coverage, mungkin awak kena bayar sampai RM300 ke RM400. Tapi dengan plan deductible, boleh jadi awak kena bayar RM100 ke RM200 sahaja. Awak akan lebih jimat. Plan deductible ni, dia sesuai untuk orang yang muda dan sihat, dah ada panel dekat tempat kerja dan juga nak coverage yang tinggi tapi bajet dia rendah. So, kena ingat benda ni baik-baik. RM300 tu sekali-sekala je. Tapi, bulan-bulan tu akan bayar lebih jimat. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal deductible ni, korang boleh PM saya. Dan kalau korang nak tahu lebih ilmu tentang perbabian, korang boleh follow TikTok saya. Okay, bye.